Itu mana apa je? Aduh. Okey, dah. Okey, hari ni terima kasih sangat kepada orang Pahang yang order sebanyak 200 bungkus ni. Ni kejap lagi nak jalan ni. Yang ni. Mana? Yang tu. Banyak juga. Okey. Ni, yang ini dengan yang ni bang Nak hantar kat mana bang? Hantar ke Tanjung Maling, Sungkai, Berang, Penanjung. Okey, kalau tengok jumpa muka bang ni memang trusted runner lah. Okey, saya nak bagi tahu lagi sekali. Kalau kat sini, yang ni bukan nak galakkan orang tak puasa. Tapi kalau kau nak beli awal, contoh kerja kawasan sini, tak nak pergi jauh-jauh kan, Masjid Himalatul Aliyah, terus ke depan. Ni nampak lori ni, kat sini lah kita boleh jual. Kita jual awal sikit kat sini, sebab kita akan tutup pukul 2 lebih dah tutup lah dekat sini. Tak ada jualan lagi dah. Sebab apa tau? Sebab dekat sini tutup, semua nak pergi bazar. Dekat bazar ada kupon, dekat sini tak ada kupon. Jadi semalam macam ramai orang tanya, bang kenapa tutup awal? Kenapa tutup awal? Bukan tutup awal, sebab dia dah meniaga awal di sini. Ni saya tak tahulah nama dia, Jalan Kebun ke, Batu Enam ke, Bukit Naga ke. Inilah kat sini lah kita, Jalan Kebun lah, dekat di Kebun Kreatif kat sini Okey. Untuk korang yang macam tak tahu sangat, boleh waste DC Garden DC Garden Jalan Kebun DC Garden Jalan Kebun. Okey, tak apa. Habis dah? Niat di hati jadi nak pergi tempat lain, sekali waste sampai ke Pasar Borong Selayang pula. Tapi tetap tak dapat juga apa yang saya nak cari, sebab saya nak betulkan dapur gas ni. Tapi apa pun, beli dekat Pasar Borong ni murah lah. Memang murah sayur-sayur dia. Tapi gula pun boleh dapat satu je, babe. Nak beli gula dapat satu je. Tak muat ni. Pul. Masukkan printer pun. Kat dalam. Boleh? Dalam. Saya nak betulkan dapur ni. Dapur ni. Dapur ni nak hantar repair. Tapi okey, masuk. Okey, tak masuk. Masuk. Nak hantar repair dapur ni. Dapur ni saya beli dekat Sungai Petani tu, rosak ah. Sekarang saya tengok dekat Pasar Borong Selangor ke Pasar Borong Selangor Selangor ada jual lah, ada repair. Dekat Setenaan. Sayang dapur ni, beli 10 lebih, babe. Heavy duty ni, masak berani macam memang cantik ni. Api dia ada 4. Api dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang puas hati lah. Okey. Beli halia untuk korang ni. Halia nak buat teh halia hari-hari ni. Orang dah semakin ramai ni. Orang semakin ramai nak teh halia ni. Dekat mana? Dekat depan TM Shah Alam. Memang. Terima kasih yang datang. Jangan risau. Anda datang banyak, ramai. Kita nak beli pun semangat walaupun penat. Kita nak pergi pasar ni, cari halia ni, kita rasa macam alhamdulillah ada orang nak datang ambil makanan kita. Sebab kita nak rebut ni bagi orang minum pada bulan Ramadan ni. Kita nak rebut benda tu. Tak apa, penat tak apa, penat boleh rehat. Yang penting pahala ni. Penuh kita. Ada lagi. Masuk. Okey, terima kasih.